keharmonian intelektual. Ya, anda nak kupas buat anda tak faham lagi, tetapi tahu kata ada bahayanya dan ada kecelaruannya. Oleh itu, fahamilah, berhati-hatilah, supaya inti antum terpelihara dan tidak tergelincir dan tersasar dalam matlamat pengajian. Anda seru sekali lagi tamatkan pengajian dan jangan berpada pada peringkat ijazah pertama. Teruskanlah pengajian di peringkat kedua dan seterusnya. Kalaupun tidak di sini, kembali ke tanah air, teruskan. Tapi kalau di sini, teruskan. Alhamdulillah, sokong sangat saya. Jadi supaya kita anak-anak generasi ini mewarisi keilmuan abang-abang, kakak-kakak dan juga ibu bapa yang sini-sini. Sekarang makin ramai dah pelajar yang buat di marhalah dirasat Saulia, masya-Allah, alhamdulillah. Teruskan, anda doa, anda iringkan doa kalian yang dalam pengajian semualah, terutamanya dirasat Saulia itu, terus habiskan pengajian mereka dengan baik dan cemerlang. Baik, sekadar itu sahaja dengan sedikit masa yang terhad. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada petang ini perhimpunan yang diberkati dan dirahmati Allah dan menjadi anjakan semangat baru kepada para pelajar semua yang terlibat, yang berjaya. Mudah-mudahan akan terus berjaya dan berkembang pada masa akan datang. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu min wara'il qasd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Syekh Marwazi binti Yahudin, Timbalan Mufti Negeri Kedah, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Moga nasihat dan pedoman yang disampaikan dapat memberi suntikan semangat bagi pelajar-pelajar bagi bersungguh-sungguh dalam melanjutkan pelajaran di bumi Mesir ini. Majlis diteruskan lagi dengan pemberian hadiah kepada para graduan dari setiap jurusan akademik Universiti Al-Azhar tahun 2025. Majlis ini dengan ini menjemput dan mempersilakan sekali lagi yang berbahagia Syekh Marwazi binti Yahudin, Timbalan Mufti Negeri Kedah, diiringi yang berbahagia Encik Abdul Hafiz bin Osman, Atasih Pendidikan Negeri Kedah, dan yang dihormati Saudara Anas bin Muhammad Jasri yang dipertua Majlis Kebajikan Warga Kedah untuk menyempurnakan penyampaian anugerah kepada para graduan. Dipersilakan. Graduan dulu. Lagi ada teks kan untuk kau bagi ucapan. Untuk peserta graduan imtiaz 25 bagi graduan Fakulti Syariah Islamiyah dipersilakan Muhammad Aiman bin Ahmad Tarmizi. Ya.
Muhammad Zakwan bin Rashidi. Agak ni. Agak. Dah. Agak lah. Tadi agak ni. Nah. Arif Salihin bin Ramli. Abdullah Syarqawi bin Muhammad Zakir. Muhammad Akmal bin Azhari. Aku kata kau ni. Muhammad Nozikri bin Nordin. Muhammad Afif bin Mat Yusof. Nur Aqilah binti Muhammad Nur Hashimi. Saya kena Hashimi dah Hashimi. Oh. Nur Atika binti Nasir. Nur Wahyi binti Ilyas. Zahin Izati binti Ahmad Sohimi. Dan Nur Afika binti Majdi. Yang tak ada yang tak ada bunyi. Bagi graduan Fakulti Usuluddin dipersilakan Muhammad Iman Hanis bin Idrus. Telefon yang lambat. Ha? Abdul Aziz bin Zulkifli. Dia turun, aku tunggu tu. Ibni Qayyim bin Helmi.
dan Nurul Hazira binti Muhammad. Ya. Okey, ni tengok dia. Seterusnya, bagi graduan Fakulti Bahasa Arab, dipersilakan Nur Aina binti Zahari. Terang. Nur Aisyah binti Ismail. Nur Yasmin Marina binti Muhammad Khairul Nizam Naraja. Dan Nur Sarah Hazwani binti Mat Desa. Seterusnya, bagi graduan Fakulti Dirasat Islamiyah, dipersilakan Muhammad Syakil bin Abdul Rani. Seterusnya, bagi graduan Fakulti Ulum Islamiyah, dipersilakan Muhammad Zulhimi bin Muhammad Zahir. Seterusnya, bagi graduan Fakulti Al-Quran dan Qiraat, dipersilakan Afiq Iqbal bin Rahman. Nak boleh? Ya. Muhammad Taqif bin Nasiruddin. Muhammad Imran bin Muhammad Nazri. Kali macam lemah sebab bawah dia memang. Kali ni macam lemah sikit, cuma dia memang kena buat dah. Buat dah selesai. Yang ini terakhir. Dan graduan yang terakhir, Abdul Mun'im bin Roslan. Betul? Mana betul belajar? Habis? Diminta untuk pertama sediakan dulu. Minta kepada para tetamu untuk dipersilakan duduk. Semua boleh duduk. Sidang sekalian,
adalah saat untuk menyanjung seorang tokoh pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam lapangan akademik, bahkan turut menyerah dalam sasiah, kepimpinan serta ketekunan dalam menuntut ilmu. Tokoh yang bakal kita raikan ini merupakan putera kelahiran Yan Kedah. Beliau merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik dan menjadi tonggak serta contoh teladan dalam keluarganya. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebahasaan Seri Gunung sebelum meneruskan pengajian menengah di Maktab Mahmud Yan, tempat yang menjadi medan awal pembentukan jati dirinya sebagai pelajar yang tekun, berdedikasi dan berdisiplin. Langkahnya kemudian dibawa jauh hingga ke bumi Mesir apabila beliau mula menuntut di Universiti Al-Azhar pada tahun 2021 dan mengukuhkan ilmu agama serta memperhalusi kefahaman terhadap warisan keilmuan Islam. Dari sudut akademik, beliau muncul sebagai antara pelajar cemerlang dengan rekod PT3 8A1B, SPM 9A1B, Star Mumtaz. Beliau bukan sahaja cemerlang di bilik darjah, malah turut aktif dalam lapangan kurikulum. Dalam Majlis Kebajikan Keluarga Kedah MTKK, beliau pernah berkhidmat sebagai ahli MTKK serta terlibat sebagai pengisi daurah ibtidaiyah. Beliau menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap program dalam membangunkan ilmu dan kerohanian para pelajar. Di samping keseriusan dalam akademik dan kepimpinan, beliau juga seorang yang aktif bersukan dan menjaga kecerdasan fizikal dan kecerdasan minda. Berpegang kepada prinsip hidup untuk redha Tuhan, beliau melangkah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan dalam setiap usaha cita-cita, iaitu menjadi seorang insan yang benar-benar berguna kepada agama dalam meneruskan legasi perjuangan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Majlis mempersilakan sekali lagi pada barisan tetamu kehormat untuk bangun memberikan hadiah kepada Muhammad Aiman bin Ahmad Tarmizi bagi menerima anugerah telah disediakan pada hari ini. Seterusnya, penyempurnaan anugerah tokoh pelajar di sebelah perempuan. Tokoh yang bakal kita raikan ini merupakan seorang puteri kelahiran Al-Ustaz. Beliau dibesarkan di alamat kediaman keluarganya di Taman Kebangi, Kuala Nerang, Kedah. Beliau merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik, dibesarkan dalam suasana kekeluargaan yang penuh dorongan terhadap kecintaan kepada ilmu dan adab. Sepanjang pengajian di Al-Kinanah, beliau mengekalkan prestasi akademik yang sangat membanggakan, memperoleh pangkat Jaidan 80%, ketika menamatkan peringkat ijazah. Kecemerlangan ini mengukuhkan lagi reputasi beliau sebagai seorang penuntut ilmu yang tekun, sistematik dan sentiasa berusaha membagi diri. Dan rekod pencapaian akademik terdahulu, beliau telah memperoleh putusan yang mengagumkan PT3 7A, SMA Mumtaz, SPM 9A, Diploma Mumtaz, Star Jaidan. Dalam kehidupan pribadi, beliau seorang yang gemar membaca dan menulis, aktiviti yang mencerminkan ketenangan jiwa dan ketajaman pemikiran, berpegang kepada prinsip hidup. Moga hari ini adalah lebih baik daripada semalam. Beliau terus berlangkah dengan tekad dan disiplin demi mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang pensyarah dalam bidang tahfiz dan tafsir Al-Quran. Hadirin sekalian, dengan penuh rasa penghormatan dan penghargaan, mari menjemput Nurul Hazirah binti Muhammad ke pentas sebagai mimpin anugerah disampaikan pada hari ini.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Syekh Mawarzi bin Ziauddin Timbalan Mufti Negeri Kedah, Yang Berbahagia Encik Abdul Hafiz bin Osman atas Pendidikan Negeri Kedah, dan yang dihormati Saudara Anas bin Muhammad Jasri yang di-Pertua Majlis Kebajikan Keluarga Kedah atas kesudian menyampaikan hadiah kepada para penerima hadiah. Hadirin dan hadirat sekalian, pohon meranti tegak menjulang, tempat berteduh sang burung murai. Hadir tokoh yang ilmunya gemilang, majlis menanti bicara yang amat damai. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada tokoh akademik lelaki. Oleh itu majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Saudara Muhammad Aiman bin Ahmad Tarmizi untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada man salli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad adada man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad adada ma suli alaihi. Yang berbahagia Syekh Marwazi bin Ziauddin Timbalan Mufti Negeri Kedah selaku perasmi majlis pada hari ini. Yang berbahagia Tuan Haji Burhanuddin bin Haji Wahab, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah. Yang berbahagia Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Suhaimi, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah. Yang berbahagia Encik Abdul Hafiz bin Osman, atas Pendidikan Negeri Kedah. Yang berbahagia Ustazah Faizah binti Haji Mustafa, penolong pegawai Hal-Ehwal Islam, unit buhuth dan istimbat bahagian fatwa bagi Majlis Fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Yang dihormati Saudara Anas bin Muhammad Jasri, yang di-Pertua Majlis Kebajikan Keluarga Kedah sesi 2025-2026. Yang berusaha Saudara Muhammad Afnan Afifi bin Muhammad Hilir, pengarah Majlis Apresiasi Kecemerlangan Imtiaz 25 dan ucap pertama yang di-Pertua. Seterusnya staf kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Tadbir dan Ahli Jawatan Kuasa Tadbir Hal-Ehwal Komunitas Islam HEWI sesi 2025-2026, seluruh barisan penggerak Majlis Apresiasi Kecemerlangan Imtiaz 25 dan ucap pertama yang di-Pertua, graduan-graduan dan penerimaan anugerah kecemerlangan yang diraikan, seterusnya sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, saya tidak sedang untuk bercakap panjang sebab kita pun dah nak masuk maghrib. Jadi saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan sedikit penghargaan kepada semua orang yang menolong saya sehingga daripada saya awal sampai ke Mesir sehinggalah ke hari ini, iaitu doa ibu dan ayah dan juga sahabat-sahabat dan juga guru-guru dan juga pegawai atas saya, iaitu Encik Muhammad Hafiz bin Osman, yang menjadi tulang belakang kami daripada kami mula sampai sehinggalah ke hari ini. Dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat saya sekalian yang saya tak mampu sebutkan nama satu persatu. Tapi saya ingin sebut satu nama, iaitu sahabat saya, iaitu Baba Zikri Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan antara sahabat yang sangat rapat dan sering memberi nasihat kepada saya untuk menuntut ilmu. Jadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Awam Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Ma'alim Irsyadiyah li talibi sina'atil ilmi. Beliau sebutkan apa? Beliau sebutkan di antara mu'awwiqatil ilmi, di antara penghalang bagi ilmu, ialah mu'asyaratul akharin, ialah bergaul dengan orang ramai. Tapi kalaulah kita mu'asyarah dengan ikhwan dan tidak musahabatul abdal, iaitu kita mu'asyarah dengan sahabat-sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah dan juga kepada ilmu, maka dia akan jadi benteng kepada kita untuk berjaya. Dan kata Syekh Awam, innal insana ibnu bi'atihi. Insan itu ialah anak kepada apa? Anak kepada suasananya, kepada persekitarannya. Sebagaimana syair jahili terpengaruh dengan apa? Dengan kerasnya sahra, maka alfazhum khashinah, maka lafaz-lafaz mereka itu apa? Keras. Syair-syair mereka itu keras dan ada jamal. Tapi berbeza dengan syair Andalus
lafaz-lafaz mereka itu lebih lembut. Dan sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan apa? Menyebutkan innal waqara fi ahli al-ghanam. Sesungguhnya kelembutan itu dan kemuliaan itu ada pada orang-orang yang mengembala al-ghanam. Sedangkan al-khuyala wal jafa dan juga al-khuyala wal fakhr fi ahli al-ibil. Maksudnya sekarang kita akan membentuk diri kita sebagaimana insan, sebagaimana ahli mengembala kambing yang terpengaruh dengan al-ghanam, maka kehidupan dia akan jadi lembut. Maka seperti itu jugalah manusia. Sebagaimana mereka ta'athur dengan haiwan, apatah lagi mereka akan berta'athur dengan insan-insan yang dipunyai setiap ahli. Maka sebab itulah para ulama sering menyebutkan bahawa supaya pilih kawan. Kita bukan select, tapi kita pilih kawan untuk kita buat sahabat. Jadi dalam untuk ilmu, kena pilih sahabat yang akan menunjukkan kepada jalan ilmu. Maka itu antara poin saya nak abang hari ni lah. Antara poin saya ialah untuk cari sahabat dan cari kawan yang gemarkan kita untuk menuntut ilmu. Itu ulama pesan, fasuhbatul akhyari dawa'un lin nufus. Berteman dengan orang yang akhyar itu ialah penyembuh bagi jiwa-jiwa. Jadi saya nak abang kata sahabat saya tadi ialah teman yang sangat baik yang mengingatkan kita kepada untuk menuntut ilmu. Maka antum semua kena cari kawan yang betul-betul mengingatkan antum kepada menuntut ilmu. Yang kedua, ini ana naqal daripada guru ana Maulana Syauqi hafizahullah taala Al-Miftahi Al-Azhari. Beliau sebut al-ilmu amanah. Ilmu itu ialah amanah. Ilmu itu bukan hak eksklusif bagi seorang insan. Maka kena sampaikan ilmu tersebut, sampailah kepada mad'u kita, sampailah kepada siapa pun janji ia membawa manfaat. Dan kita ini insan, kita buat salah, kita bermaksiat, tapi maksiat kita, salah kita tidak akan menghalang kita untuk menyampaikan ilmu. Ditanyakan kepada Syekh Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi, adakah maksiat menghalang untuk kita berdakwah? Tidak. Kata beliau, dakwahlah. Moga-moga orang yang dengar kamu dakwah akan menyampaikan, akan mengamalkan apa yang kamu sampaikan, walaupun kamu tak amalkan. Jadi la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an. Jangan kamu perkecilkan al-ma'ruf, perkara yang baik itu walaupun sedikit. Jadi sampaikanlah ilmu yang diajarkan oleh para masyayikh, dan jadilah anak yang berbakti kepada masyayikh itu. Syekh-syekh kita sampaikan ilmu yang dibawa oleh mereka. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan saya dan juga diri antum semua supaya berakhlak dengan akhlak talibul ilmi, dan jadilah talibul ilmi sehingga kita mati. Sebab talibul ilmi itu idafat al-ilmu kepada talib ialah idafatut tashrif. Idafat menunjukkan kepada kemuliaan, dan idafatut taklif, idafat yang ada keberatan pada dia. Dan talib ialah isim fa'il. Kata ulama isim fa'il ialah haqiqatun fil hal. Sebagaimana musafir, dia al-mutalabbisu bis safar. Orang yang betul-betul musafir. Maka seperti itu jugalah talibul ilmi. Memang betul-betul sekarang dia talibul ilmi, sekarang akan datang insya-Allah taala. Jadi antum, kita semua datang sebagai penuntut ilmu, maka berakhlak dengan akhlak penuntut ilmu dan bersifat dengan sifat penuntut ilmu. Jangan malas, tuntutlah ilmu daripada para masyayikh, bersungguh-sungguhlah daripada awal sehinggalah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah sampai menuntut ilmu. Setakat itu dulu yang saya boleh sampaikan dan saya boleh cakap. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menolong daripada awal sehingga akhir. Dan juga saya mohon supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan mereka-mereka yang terlibat dalam menjayakan program ini, dan juga memanjangkan umur guru-guru kita, Syekh Marwazi dan juga Tuan Guru Haji Zulkifli dan juga Ustaz Mahmudin dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala menerima amalan baik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Aiman bin Ahmad Tarmizi atas ucapan beliau sebentar tadi. Semoga panduan nasihat yang disampaikan menjadi panduan kepada kita para Azhari dalam melanjutkan pelajaran kita di Bumi Mesir ini. Seterusnya,
Seterusnya dijemput kepada Yang di-Pertua Majlis Kebajikan Keluarga Kedah, Saudara Anas bin Muhammad Jasri, untuk menyampaikan hadiah kepada perasmi. Yang berbahagia Encik Abdul Hafiz bin Osman atas Pendidikan Negeri Kedah, dengan ini dipersilakan. Seterusnya, sebagai tanda ingatan dan terima kasih, pihak majlis dengan ingin menjemput Ustaz Abdul Hafiz bin Osman atas Pendidikan Negeri Kedah bagi menyampaikan cedera hati kenang-kenangan kepada Yang Berbahagia Syekh Marwazi bin Diyaudin di Badan Mufti Negeri Kedah. Dijemput dan dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Anas bin Muhammad Jasri selaku Yang di-Pertua Kebajikan Keluarga Kedah dan Ustaz Abdul Hafiz bin Osman atas Pendidikan Negeri Kedah atas kesediaan beliau menyempurnakan sesi pemberian cedera hati sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Dengan berakhirnya penyampaian cermata penghargaan sebentar tadi, maka kita telah sampai ke penghujung majlis. Majlis merangkamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada para kehormat, para penerima anugerah dan para graduan serta rakan-rakan mahasiswa yang sudi bertandang ke majlis apresiasi kecemerlangan imtiaz bagi tahun 2025. Syabas dan tahniah sekali lagi diucapkan pada semua para graduan dan selamat obati sekembalinya kalian di Malaysia tanah air tercinta. Andai terluka beringin bertapa, serkah dahan jatuh ke tanah. Andai ada salah dan alpa, sudilah maaf insan yang lemah. Saya Muhammad Hafiz Arfan bin Abdul Latif selaku pengacara mewakili seluruh ahli jawatan kuasa pelaksana majlis ingin menyusun 10 jari dan memohon serta kemaafan sekiranya terdapat sebarang khilafan sepanjang majlis ini berlangsung. Teguh mersawa disiram gerimis, rimbun daunan memayung cemara, berakhir dengan nota gembira berkat doa di awal majlis. Indah terlihat kepulan awan, jalur pelangi tidak bertepi. Moga selamat pulangnya Tuhan, memori di sini dibawa ke mimpi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam majlis apresiasi kecemerlangan anak Kedah pada tahun akan datang insya-Allah. Menutup tirai majlis dengan kalimah wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput pada tamu kehormat ke ruangan yang disediakan untuk sesi bergambar bersama para pelajar.
Yang betul saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan yang ada sepanjang masa ini dan majlis kita sebenarnya. Semoga majlis ini jadi majlis yang juga meningkat lagi pengetahuan tautan kepada kita semua. Terima kasih. Sebelum manajer, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.